Sorotan berita setakat jam 2 petang, Rabu 31 Disember 2025. Penganalisis politik menjangkakan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan Azmin Ali sebagai Setiausaha Agong akan menguatkan desakan agar kepimpinan bersatu turut dirombak. Syazah Syukri daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, desakan sedemikian logik memandangkan tindakan kedua-dua tokoh tersebut seolah-olah menunjukkan mereka telah hilang keyakinan untuk terus menerajui PN. Pejuang menafikan kabar angin bahawa parti itu telah menyertai Perikatan Nasional selain dakwaan bahawa Dr. Mahathir Mohamad akan dilantik sebagai pengerusi gabungan pembangkang itu. Ketua Penerangan Pejuang Rafiq Rashid berkata, terdapat kenyataan media palsu yang tular susulan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi PN. Penganalisis tidak yakin Perikatan Nasional akan lebih kuat dengan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, PN tiada individu setanding Muhyiddin dari segi strategi politik. Cadangan penubuhan Majlis Penasihat Perikatan Nasional berisiko menjadi simbolik semata-mata jika kuasa sebenar masih tertumpu kepada satu parti dalam gabungan terbabit, kata penganalisis. Mujibu Muiz berpandangan langkah terbabit hanya bersifat kosmetik yang kononnya membuka ruang kepada gerakan serta Parti Rakyat India Malaysia Bersuara berbanding dominasi PAS serta Bersatu. Seorang bekas pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya berkata, tiada keperluan mengadakan PRK bagi 3 kerusi di Perlis akibat kekosongan di luar jangka memandangkan ia berlaku selepas tamat tempoh matang 3 tahun penggal Dewan Undangan Negeri. Bekas Timbalan Pengerusi SPR Wan Ahmad Wan Omar berkata, berbaki 2 tahun untuk DUN Perlis terbubar secara automatik, kekosongan luar jangka tidak perlu diisi, melainkan speaker berpendapat kekosongan itu menjejaskan kedudukan majoriti kerajaan dalam DUN. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.